duit sendiri kita orang kena minta, kena buat perhimpunan dekat pejabat Felda. Saya hari ni mewakilkan nenek saya, duit yang dah simpan bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu, ratus. Baru-baru ini, satu himpunan berlangsung di hadapan pejabat Kompleks Anjong Felda, Kuala Lumpur yang disertai oleh penduduk Felda dari pelbagai negeri. Menurut maklumat yang dikongsikan, kehadiran mereka bertujuan menyuarakan harapan agar isu berkaitan simpanan ahli Koperasi Permodalan Felda, KPF, diberi perhatian sewajarnya. Peserta himpunan mendakwa terdapat ahli yang masih menunggu proses pengeluaran wang simpanan masing-masing walaupun permohonan telah dibuat sejak beberapa ketika. Mereka berharap perkara itu dapat diselesaikan melalui saluran yang sewajarnya demi menjaga kepentingan semua pihak. Himpunan tersebut dilaporkan berlangsung dalam keadaan terkawal dengan peserta membawa mesej yang menyeru penyelesaian secara adil dan telus. Setakat ini, belum ada kenyataan rasmi yang dapat mengesahkan semua dakwaan yang tular di media sosial. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih serta menunggu sebarang penjelasan rasmi daripada pihak berkaitan sebelum membuat sebarang kesimpulan. Bayangkanlah duit yang korang simpan bertahun-tahun, end up tak boleh keluarkan. Bila nak masuk hospital, nak bayar bil hospital tak dibenarkan. Bila minta balik, dianggap sebagai pengemis. Duit sendiri kita orang kena minta, kena buat perhimpunan dekat pejabat Felda. Saya hari ni mewakilkan nenek saya, duit yang dah simpan bertahun-tahun, berpuluh-puluh ribu, ratus ribu, ramai yang kat sini ada yang ratus ribu. End up duit tu tak boleh digunakan untuk masa diorang tua. Ada pakcik-pakcik, makcik-makcik kat sini datang untuk tuntut hak diorang, tapi tak dibenarkan, tak diberikan. Duit tu bila tanya kata duit tu dah habis, dah digunakan tanpa persetujuan kita sendiri. Korang nampak kat belakang ni adalah wakil-wakil Felda dari seluruh Malaysia lah. Wakil-wakil orang-orang Felda sendiri turun dekat pejabat Kompleks Anjong Felda ni dekat Kuala Lumpur untuk menuntut hak kami, untuk menuntut hak duit simpanan masing-masing. Ada situasi di mana ada makcik-pakcik yang dah masuk hospital, nak bayar bil hospital, bayar bil operation, end up duit tak dapat, end up diorang dah meninggal dunia dah sekarang. So mana hak kami, mana? Sebab duit ni bukan duit saham, ni duit simpanan kita, duit tabung kita sendiri. Tahu-tahu hilang macam tu je. Perhimpunan untuk kita merayu sebenarnya ya. Tadi matlamat dan tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah satu matlamat untuk kita merayu kepada pihak pengurusan dan pihak-pihak yang terlibat supaya mereka prihatin dengan apa yang kita maksudkan, sebab ini adalah keperluan kita untuk meneruskan kehidupan di hujung-hujung usia ni. Sebahagian besar ni semuanya adalah dah warga emas. Ini second generasi yang dah pun warga emas. Inilah matlamat kita yang setiap tahun, hampir setiap tahun kita buat dengan harapan supaya mereka lebih prihatin untuk mendengar rintihan kita supaya dapat memberi pengeluaran daripada simpanan KPF. Itulah matlamat asal kita. Lagi menunggu dengan penuh harapan supaya inilah yang dapat menampung kehidupan mereka, keperluan dalam keadaan yang mendesak sekarang dengan kos cara hidup yang meningkat. Inilah sumbernya. Jadi kita sangat-sangat berharap lah, kita merayu. So memang tak dapat apa-apa respon lah Pak Cik Nah. Saya secara personal 3 kali dari utara, daripada Sungai Petani direct ke KPF face to face. Tetapi begitulah alasannya ya, menunggu peruntukan. Walaupun kita tengok daripada statement yang dikeluarkan oleh pengurusi Felda yang memberi jaminan tempoh pengeluaran 6 bulan sehingga setahun boleh selesai. Tapi tak ada. Tetapi sehingga ini di kalangan kita ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Di sinilah yang kita perlukan keprihatinan pihak pengurusan dan pihak yang terlibat.